Berapa orang datang? Saya datang 3 orang. 3 orang. Okay. Nah, pada saya. Alright. Ini nama dia. Okey, terima kasih. Okey, pilihan makanan daripada sini sampai hujung sana. Kita start daripada sini dulu. Colek Kelantan. Lepas tu kita pergi pula dekat stall roti dan juga murtabak. Roti bom pun ada. Cicah dengan kuah dal memang layan. Yang teringin ayam gepuk, kat sini pun ada. Lengkap semuanya. Sekali dengan 3 sambal. Gulai kambing kawah. Ini pula stesen lauk campur. Ada ayam pecik, ikan asam pedas, tenggiri masak lemak, daging black pepper. Lepas tu ada lagi ayam sambal, udang sambal dan juga lauk-lauk lain berserta pilihan kerabu dan juga ulam-ulaman. Kambing golek kat sini lembut, juicy. Antara yang tersedap lah abang itu pernah makan. Bahagian tengah ni ada bermacam-macam jenis dessert. Ni baru tunjuk sikit. Banyak lagi ada. Lepas tu ada juga kudap-kudapan berserta pelbagai jenis kuih muih. Fruit platter pun ada. Ini dia menu of the day, ketupat sotong. Sandwich dan pelbagai jenis air pun ada kat bahagian tengah ni. Bahagian sini pula ada char kway teow panas-panas. Sebelah char kway teow ada stesen western dan juga pasta. Kids stall pun ada. Ada makanan seperti nasi goreng, ayam goreng, kentang, mashed potato. Bahagian sini juga ada stesen nasi kerabu dan juga nasi dagang. Lepas tu ada juga stesen noodle. Sini yang bestnya, makanan akan ditop up pada pukul 8 malam dan juga 8.45 malam. Seperti tahun lepas, makanan kat sini bagi itu tidak pernah mengecewakan. Ketupat sotong ni sedap. Korang kena ambil. Tempat dia cantik, luas, selesa. Siap ada pemandangan padang kuda. Tengok tu, kereta kuda pun ada tau. So, kalau korang mencari tempat makan berbuka puasa yang best di Putrajaya, korang boleh datang ke Avenue Putrajaya.